Macam mana bawa Shift4? Teringat Best. 6.30 tadi kita orang bergerak. 6.30 7 7.30 kot. Pukul 6.30, pukul 7 gerak. 6.30 pukul 7 bergerak. Tepat. First stop dekat? Patutnya Rawang tapi semua terlepas. Lantas terus Tapah. Okey. Dan selepas Tapah, Sungai Perak. Lepas Sungai Perak, Sungai Bakap. Betul. Sungai Bakap kan. Lepas tu Odi sudah silap masuk lane motor. Jambatan lane motor. oh samalah kita pun sama. 130. Apa boleh buat? Dia terlepas tu toilet tu dia. Masuk dalam toilet keluar sikit. Tak apa. Banyak kereta. Malam ni kita boleh try one more time. Bukan model kotak. Oh, ada untung. Makan model Untung buat saya punya. Bukan model kotak. What are you doing? Taking selfie? Besar cantik tu. Oh, dia tengok. Sama-sama Uncle. Nanti jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. No problem. Macam mana bayi duduk belakang tadi? Selesa. Selesa kan? Selesa. Seat dia lembut Dan luas. dan luas. Tak ada tertonyek macam ni kan? Very comfortable. Satu benda saya perasan pasal motor ni kalau bayi juga perasan tak panas kan? Tak panas. Walaupun kita bawa slow tak rasa panas. I like. Kalau macam motor ni semua ni panas. Kali ni saya sendiri akan duduk di belakang motor ni. Rasa macam mana jadi pillion. Ada motor? Tak ada, saya biasa saja. Boleh apa? Ini untuk orang tua punya. Wah, banyak geng Wah, syok. Tengok. Uncle ni pun pakai baju Ducati nya. Dia sudah usia ni. Saya sini coba baik. Boleh? Wah. Lah, cerok ikan tolo ikan anu kangkong ikan kong. Senyum. Dalam banyak-banyak merpati tu, kita tengok ada gagak something ni. Sembelih makan? Betul, beli rumah pun buat kuring kau. This is German, this is England, and that's from Kelantan. The background is from Kelantan. Suzuki band. You're a German lady riding a Suzuki. Dia serius tu, tengok muka Kelantan tu serius. 1200 RS. Only one rule. Okay. You must be faster than them. I know. If you're careful. Kita tengok orang Kelantan dekat Penang. Kecek Kelantan. Kau ingat balik dulu. Semua korang aja mah pesa bala. Ada. Beratur ni. Kita sekarang dekat mana? Kampung Melayu kan?
Pukul 4.30 baru nak makan. Tadi kita dah makan dah. Saya dah makan banyak kali. Nak suruh makan lagi tak boleh lah. Malam kan baru makan. Habis malam makan lagi bang? Makan lagi. Tu dia lahap. Lahub. Best. Ada cerita sikit. Berapa banyak kau ambil tadi? Sotong, udang. Potong 2, lampung, daging dah habis dah langsung. Udang, cabai, banjir, memang power sedap gila. Berapa harga? RM20 only. Kalau kat KL ni berapa harga-harga ni? 60. Betul? Betul? Makan bos. Makan sudah. Udang besar semua 20. Abang Iman pun beratur. So malam ni tak makan dah? Makan ni. Yes. Tunggu macam manuan. Tambah ke? Tambah? Pasti. Tadi Abu Lahab dengan Abu Lahub. Ini pok dia. Ini atuk dia. Lahub. Habis minyak dia. Silakan. Habis minyak penuh. Tadi depa semua dah makan. Sekarang giliran saya makan. Ini dia dua sekali. We eating later. Mike, no, we eat now. Are we eating later? We eat now. Are we eating later? Yeah, we do. And then later we eat again. Okay, so I just That's gonna be 10 o'clock. it's okay now. I just have something small. Okay, sampai. Okay. 8 pun 9 ada. Pos 9 pun ada. Ada. Silakan. Silakan bapa-bapa. Muat eh? Apa nama ikan bakar ni? Siti. Ini tokek dia. So hari ni dia dah belanja kita makan. Ini. Oh ya, tokek. Terima kasih. Okay, hilang. Di Padang Kota, bahasa Inggeris, Hill City. Sana boleh nampak kapal. Ni baru betul. Dulu kita lepak dekat mana? Tengok kapal korek. Ini breakfast kita. Lepas tu kita lunch dekat mainland lah. Abang punya. Tapi abang pegang tu. Yes, good morning. VR46 Riders. Ada confused sikit situ. Beginilah rupa keadaan bilik kita. Abang Zo Chem semalam baru sampai pukul 2.30. Dia betul tak pukul 10.30 sampai. So, ini tempat mak tidur. Ini meja plan kalau nak main judi tapi tak jadi. So that area is Mike's room. Very cozy and very nice view over here. This is my room with Pak Ya. Pak Ya kat sana. Oh, tengok bila air dia orang boleh mandi sama-sama babe. Terkemut-kemut aku mandi kat sini. Tak tahu sini ada shower, tak perasan. Sini ada satu lagi bilik air. Tapi bilik air dia kena fikir dulu kan. Tak ada tu pipe air. Ini bilik satu lagi. Bilik ni lain sikit lah bau dia. Itu ada satu lokasi sambil tengok view. Ada lagi 2 bilik kat atas. Tingkat 34. Kita sekarang ni tingkat 30. Tingkat atas tu akor, jangan pergi tengok. Chinese lunch. They don't have Bersedia? Hai. Mari kita pergi makan. Are you ready? Makan. Are you hungry? bakar. Hungry? So. Are you happy? Very happy. Okay, semua sudah bersedia? Abang ni daripada semalam asyik message. Dah settle kan? Dah settle kan? Alhamdulillah. Kan betul tak apa saya cakap? Okay. Abang motor lagi dah check dah. Tapi macam mana? Dengar cerita 3 kali pergi bilik air betul? Betul. Itu Penang standard. Siapa yang tak pergi bilik air kena buat apa? Tambah.
Orang putih kata catch picture. So helmet yang paling cantik inilah. Dia dengan mic. The only Suzuki, The only Aprilia, the only Rabbit, and Kawasaki ada 2. Honda ada 2, sorry lupa. Okay, kita spray rantai dulu. Satu rantai RM2 by Concept charge. Ini nama dia Pacak Sendeng. Abang biasa naik ferry pi Pulau Meranti. Pulau Ketam biasanya. Abang pernah naik ferry? Pernah. Naik motor belum. First time First time. So apa pendapat abang tentang Penang? Best, dapat berkumpul bersama-sama. Dapat kenal satu sama lain. Saya tengok bilik abang tadi seronok je. Tak ada lawak pun seronok gelak Mat first time Penang? First time ini. Macam mana Penang? Okay. Abang berapa kali dah pergi Penang? First time ke? First time? Riding. Oh, riding. First time. Biasa selalu Driving. riding. Oh, itu je lah. Itu je lah. Abang pernah naik ferry pergi Pulau Meranti? Belum ni. Kan? Tak nak pun. Baru punya tu. Saya pun belum try lagi Pulau Meranti. Ya? Pulau Meranti, ferry Pulau Meranti. Tak pernah. Saya biasa sini berenang. Oh, iya ke? Berenang. So tengok bahu abang besar. Dia ni macam orang bukan Selat Melaka ni Selat Penang. Memang hebat. Dia biasa berenang, dia tak. Dia tak ride. Cuba tunjuk sikit freestyle. Ya, macam mana? Aku edit lagu lah Zul. Oi, buat macam mana? Oi. Macam mana ya gerak ah? Cuba. Abang orang Penang berapa kali dah naik ferry? Banyak kali ya? Banyak kali ya. Tak ada masalah ha. Dulu kerja belah seberang banyak kali ya. Ha. Pulau Meranti abang pasal pi naik ferry. Pulau? Pulau Meranti. Berhenti. Okay, tapi berapa kali dah? 4 kali bos. 4 kali Tapi kau orang laut kan? Jadi benda ni normal lah. So biasa naik kapal apa? Kapal hidrografi. Macam pas kiri pulang ke ganggang. Kan? Itulah. Yalah, Tang mana pun pergi. ibarat hantar orang asli pergi masuk hutan lah. Di Peru. Abang pernah pergi ke Penang? Dah 2 kali dah. 2 kali je? Sian. 2 kali lah. 2 kali naik motor lah. Abang biasa datang ke Pulau Pinang? 2-3 kali. 2-3 kali? Biasa naik ferry? Tak pernah. First time. Oh. Abang biasa naik ferry? Biasa, tak biasa juga. Ini buat kali kedua. Oh, okey, dah biasa. Abang biasa naik ferry? Hari-hari naik ferry. Oh, salah orang tanya. Orang Penang. Dia pernah naik ferry? Banyak kali? Tengok betapa susahnya kita nak buat bloopers video sama kamera. Kena duduk dalam ni. Saya bukan seorang je buat bloopers. Payah pun jadi supporting camera, backup. Tapi dia kamera dia tu mahal tu. Tapi bila tengah ride, bayangkan lah tengah ride, nak kena cari, nak on, Kan? fokus. Semua minda ni tergugat. Bukan senang punya kerja. Bukan senang. Orang seronok tengok je. Abang buat video kan? Up video. Bukan kita saja ada buat video lah ni. Kita ada satu lagi backup tu. Ini untuk versi lain. Oh. Tapi tangan dia meletak. Aku risau tengok dia bilang. Saya tengok you buat video tapi tangan ada goyang. On tu. On.
boleh sikit Mat. Masuk je lah. Dia keluar. Siapa dalam tu? Oi. Dua sekali masuk, dua sekali tak apa.